Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat datang hari kot. Siti balik lepas sarapan pagi tadi. Cari ayam, cari kentang, rempah kurma, jadilah ayam kurma. Siti tak tunjuk. Kalau nak tahu boleh tengok video-video lepas-lepas lah. Siti ada buat ni simple je. Siti masak, ada kentang, suara bising, bunyi Siti punya mesin. Dia menari gilik. Okey, Siti guna dia punya kentang sebiji lah untuk memekatkan dia. Dia sedikit pekat lah, kalau tidak dia cair. Ini kentang ni sebiji je, sebab dia besar Siti potong 6 macam tu lah. 2-3 hari ni Siti tak ada video disebabkan Siti menjaga ibu Siti yang sakit. Sampai ke Siti sakit satu badan sebab dia boleh jalan, tapi dia dah macam nyanyuk lah, orang panggil nyanyuk, dah lupa. Pemakanan dia kena jaga, dan dia ada kecil manis darah tinggi, kena jaga ubat dia juga. Siti pun tak sihat, tak berapa sihat. Dengan Siti pun jadi tak sihat lah. Nak buat video makan tu maybe akan orang cakap terhenti buat seketika untuk menjaga ibu Siti lah buat masa ni. Dan kita terpaksa jaga, macam Siti terpaksa jaga dia bergila-gila lah, sebab dia boleh katakan Siti ni tak berapa nak sihat. Kakak long Siti dah masuk ubat sebab menjaga ibu Siti lah, bukan disebabkan jaga ibu Siti juga, sebab dia ada penyakit jugalah macam Siti. 3 hari masuk ubat. Lepas tu dia keluar semalam dari anak-anak dia nak transfer dia ke KL, sebab anak-anak dia semua ada kat Selangor. Jadi dia transfer kat Selangor lah untuk memudahkan lagi anak-anak dia tengok. Sebab kat sini hanya suami dia je, sebab yang orang lain terpaksa jaga ibu Siti lah yang sakit. Jadi kita terpaksa bahagi-bagilah macam tu. Tapi Siti 2 hari lepas dah jaga ibu Siti belah malam. Belah siangnya adik Siti yang bongsu tu telah menggajikan orang untuk jagalah, sebab masing-masing ada komitmen sendiri kan. Macam Siti ada suami, nak masak nak apa kan. Itu pun disebabkan Siti tak larat sangat, cik suami terpaksa mencari makanan di luar lah. Sebab kita tidur malam ni tak berapa nak nyenyak, disebabkan mak Siti tu berulang ke bilik air lah. Memang dia pakai pampers, tapi dia dah biasa macam tu. Jadi dia rasa macam nak buang air, dia bangun. Dia tak kejut orang, dia bangun je daripada atas katil. Takutnya dia jatuh lah sebenarnya tu. Dia memang dah tak larat nak jalan mana lah. Sebab dia boleh dikatakan membungkuk lah, macam huruf C lah. Dan satu kita malam-malam kita takut jatuh kat bilik air. Jadi itulah kena jaga. Dia akan tersedar dalam 2 kali setiap malam untuk ke bilik air. Dan untuk solat kita kena aturlah dia. Dia memang setiap 2 jam ingat nak solat. Itu dia tak tahu, dah lupa waktu lah maknanya. Macam tu kita kena atur dia macam tu. Siang ada orang jaga, belah malam mana anak-anak lah jaga macam tu. Tapi 2 hari lepas Siti jaga. Jadi maybe hari besok Senin dengan Selasa Siti tak lah, Rabu dan Khamis, sebab Siti kena rest untuk ke hospital pakar untuk buat check-in. Dah lama tak check, jadi Siti terpaksa holdkan dulu Siti punya jadual untuk ke hospital lah. Adik makan ni je ya. Saya tak tahu apa nak masak. Dah tak makan lagi. Tak kan. Asuhan ni dia susah sikit lah nak makan. Jadi adik pergi makan dulu. Dah kat pukul 12 ni. Tadi nak ambil sesuatu apa tu? Lauk tadi ada dalam tu kan. Cikgu dia nasi minyak kat dia. Dah tambah lah makan ni. Kalau nak ambil tu lauk lebih sebab dia kot. Dia punya macam apa pedas dia? Tak tahu mah. Pedas ke tak rasa macam tak pedas tadi mah makan. Tak tahulah kot dia pedas. Memang merah dah kau pedas. Memanglah merah. Macam merah sangat sangat. Okey, waktu sekarang macam ni lah. Ni kita ada kat luar kawasan dapur tadi. Hari ni hari Ahad. Daripada semalam lah, Sabtu, Ahad, Isnin adik Siti yang termeluh tu dia balik. Jadi dia jagalah. Besok Isnin, Selasa adik Siti yang kedai tu jaga. Rabu dan Khamis abang yang nombor 2 tu jaga. Tapi kena pantau jugalah. Biasanya orang lelaki ni dia apa orang cakap tak berapa pandai macam kita jagalah. Ibu ni dia ada batas-batas dia kan. Jadi apa orang cakap jadi walaupun anak jaga, dia kira ada apa segan lah macam tu maksud Siti. Semalam sebab ada pergi semalam ke? Semalam masa macam semalam Siti pada lupa dah, sampai lupa sendiri. Dia ada pergi dan nenek dia lupa dia. Jadi dia sensitif, membuatkan dia menangis lah. Jadi untuk pujukkan dia balik untuk jadi normal tu, kita terpaksa ikut kehendak dia lah. Semalam dia nak makan nasi kandar dekat Berserah. Jadi Siti bawa lah dia makan nasi kandar. Siti tak buat video kat situ, pergi makan nasi kandar kat situ. Lepas makan nasi kandar tu dia cerai balik. Dia cakap dia nak bagi nenek dia tu
ngomong macam biasa. Itu pemikiran dia. Tapi orang dua lah, kalau dah nyanyuk dia takkan jadi seperti biasalah kan. Itu pemikiran Siti. Jadi kita terpaksa explain balik kat dia macam mana apa yang berlaku pada nenek dia. Dan Cik Suami lah explain. Permulaannya Siti bercerita dengan dia, jadi dia tak boleh nak bertangkap lah. Jadi benda tu menjadi berlarutan. Kesedihan dia tu jadi berlarutan. Nanti Siti buat video cerita pasal dia lagi lah. Okey, sampai sini jangan lupa like, subscribe, support Siti di video-video yang akan datang. Buat masa ni Siti terpaksa stop dulu untuk video masak disebabkan Siti kena jaga mak Siti lah. Siti akan buat step by step video mak Siti nanti. Tapi Siti akan buat video tu sewaktu dia makan, selepas dia mandi, kalau Siti sempat lah. Sebabkan di atas batas-batas tertentu. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.